Jika anda ingin mencari kenderaan yang luas, selesa dan mempunyai teknologi yang moden, Kia Carnival ini adalah pilihan yang paling sesuai. Tetapi sejauh mana tahap penggunaan bahan api dia? Hari ini kita nak uji jimat ke tak model ini. Kali ini kita akan pandu kenderaan ini daripada Kuala Lumpur sampai ke Umbai, Melaka. Buat apa? Makan ikan bakar sudah pasti. Jadi kita nak tahu berapa bahan api yang kita guna untuk sampai ke sana. Kenderaan ini saya dah isi minyak, kilometer pun saya dah set kepada kosong. Jom kita lihat kemampuan kenderaan. Bila saya duduk, pegang steering, saya start enjin. Saya boleh rasa kenderaan ini besar dan luas. Tapi itu bukan masalah. Sebabnya bila saya tekan pedal minyak, prestasi untuk kenderaan ini memang tidak kedekut. Tekan je, dia terus meluncur dengan laju. Korang tahu tak apa rahsianya? Sebab kenderaan ini menggunakan enjin 2.2 liter turbo diesel yang mana mampu menyalakan 199 horsepower dengan 440 Nm of torque. Itu sudah cukup memadai untuk membawa kenderaan ini meluncur laju dekat highway, dekat jalan biasa. Selain dipandangkan dengan transmisi 8 kelajuan automatik. Satu lagi apa yang membuatkan saya cukup impress dengan kenderaan ini. Kenderaan ini menggunakan enjin diesel. Sudah pasti enjin diesel dia selalunya bunyi yang bising. Tetapi untuk dalam ruang kabin ni memang kedapan bunyi dia sangat-sangat optimum. Tak bunyi enjin, tak bunyi udara masuk ke dalam ruang kabin. So, dia memberi keselesaan kepada semua penumpang. Mantap lah. Alhamdulillah saya dah sampai Melaka. Memang best bawa Kia Carnival ni. Bila dah masuk Melaka ni, saya sebenarnya tak pernah pergi Umbai. Jadi saya memerlukan pertolongan. Pertolongan saya ni adalah skrin ini yang besar 12.3 inci yang mana skrin ni memiliki Apple CarPlay dan juga Android Auto. So ada benda ni, saya type di Umbai, sekejap lagi saya akan sampai dekat sana untuk makan ikan bakar. Kia Carnival ni memang selesa. Suspension dia, gini rek. Bila saya jalan yang tidak rata, jalan yang berubah kecil-kecil, duduk dalam ni tak rasa pun seksanya. Memang puas hati dengan Kia Carnival ni. Untuk keselamatan, jangan risau. Kia Carnival ni dilengkapi dengan pelbagai ciri moden seperti lane keep assist, blind spot monitoring dan sistem brake automatik yang memberi ketenangan minda kepada pemandu dan juga penumpangnya. Alhamdulillah sekarang saya berada dekat JT Anjung Batu Melaka. Apa? Kata saya nak pergi Umbai. Umbai tu je medan ikan bakar tu. Dekat je, tak jauh pun. Sebelum saya bercerita pasal bahan api yang saya guna untuk sampai sini, saya nak bercerita tentang bahagian luaran rekaan bentuk Kia Carnival ini. First, korang kena tahu dia menggunakan grill Tiger Nose. Ini adalah signature untuk semua kenderaan Kia. Lebih-lebih lagi, model ini menggunakan lampu LED moden untuk membuatkan dia nampak lebih garang dan juga eksklusif. Menggunakan rim 19 inci warna gelap untuk nampak lebih sporty. Untuk akses bahagian belakang ni didatangkan dengan pintu gelungsur elektrik. Senang nak masuk. Bahagian belakang datang dengan lampu LED, boot bukaan berkuasa. Ruangan belakang ni boleh banyak isi barang. Sesuai untuk balik kampung. Ruangan dalaman untuk Kia Carnival ni memang selesa habis, lebih-lebih lagi untuk
varian 7 tempat duduk ni. Anda katalah kalau korang nak tempat duduk yang lebih banyak, korang boleh pilih yang mempunyai 8 tempat duduk dan juga 11 tempat duduk. Tetapi untuk 7 tempat duduk ni memang selesa weh. Tak percaya? Kena tempat duduk ni pula ada tempat perehat tangan kiri dan kanan. Memang selesa lah. Memandangkan Malaysia ni cuaca panas, tak perlu risau, sistem penyamaan udara ada setiap barisan. Dekat depan, bahagian tengah dan juga belakang. Nak cas gadget pun jangan risau. Dekat bahagian tempat barisan kedua ni ada 2 slot USB. Kat belakang ni pun ada 2 slot USB. Memang senang nak ngecas gadget. Tak perlu risau. Memang betul-betul sempoi. Datangkan dengan sistem sunroof depan dan belakang, tempat duduk balutan kulit, ada ventilated seat untuk sejuk dan juga panas. Yang aku paling suka adalah tombol gear ni. Dia nampak lebih efisien, lebih mudah untuk kita capai. So, bagaimana pula dari segi tahap penggunaan bahan api dia? Perjalanan untuk sampai sini kami mengambil kira-kira 180 km. Tadi sebelum sampai dekat JT sini, kita dah isi minyak. So isi minyak tu kita dah top up lebih kurang 8.128 liter. Persamaan lebih kurang RM24 dan lebih kurang RM25 lah. Lebih kurang macam tu. So tahap penggunaan bahan api dia adalah 18.3 km. Dan bagi aku untuk kenderaan sebesar ini dengan tahap penggunaan bahan api itu boleh katakan amat menjimatkan. So perut pun dah lapar. Kameraman aku pun daripada tadi dia cakap lapar-lapar panas ni. So kita pergi melantak dulu ikan bakar dekat Umbai sana. Jom. Tengok makanan meriah kan. Ada celup tepung, ada butter prawn, ada ikan bakar. Tapi yang uniknya makan dengan nasi lemak. Perut pun dah kenyang. So sekarang nak balik ke Kuala Lumpur. Sempit kan nak keluar parking, tapi jangan risau. Kia Carnival ni memiliki kamera 360 darjah. Mesti korang nak tahu harga kan? Harga korang boleh tengok dekat sini. Selain itu, kenderaan ini ditawarkan waranti pengeluar selama 5 tahun ataupun 100,000 km. Serta pakej servis percuma selama 5 tahun ataupun 100,000 km. Yang mana tiba dulu. So, apa pandangan korang selepas tengok video ni tentang Kia Carnival ni? Sila komen di bawah. Dan Assalamualaikum dan jumpa lagi.